Hai semua, jom dalam sesi kali ni kita bedah siasat sikit kertas peperiksaan akhir tahun Bahasa Melayu tingkatan 3. Apa matlamat kita? Mudah je, kita nak faham betul-betul setiap bahagian, apa jenis soalan yang akan keluar dan macam mana nak jawab dengan penuh yakin. Saya faham. Bila sebut je perkataan peperiksaan, kadang-kadang rasa macam seram sejuk sikit kan? Tapi selalunya rasa gementar tu datang sebab kita tak tahu apa yang kita akan hadap. Jadi, jom kita tukar rasa takut tu kepada rasa sedia. Jangan risau, anda tak berseorangan. Kita akan lalui semua ni sama-sama, satu persatu. Anggap je sesi ni macam kita tengah tengok blueprint peperiksaan, supaya bila masuk dewan nanti, anda dah tahu seluk-beluk semuanya. Okey, ini dia plan tindakan kita. Mula-mula, kita tengok gambaran besar, struktur peperiksaan tu sendiri. Lepas tu, kita akan zoom in ke setiap bahagian, tata bahasa, lepas tu kosakata dan peribahasa, diikuti dengan pemahaman petikan dan komsas, dan akhir sekali, kita akan susun strategi untuk bahagian esei. Dah sedia? Jom kita mula. Baiklah, kita mulakan dengan peta peperiksaan. Memang penting untuk faham struktur ni. Ia macam ada GPS sebelum kita mulakan perjalanan. Kita tahu kat mana nak belok, kat mana jalan lurus, jadi tak adalah kita sesat nanti. Jadi, kertas ni ada dua bahagian utama. Bahagian A ada 50 soalan objektif, satu soalan, satu markah. Bahagian ni lebih kepada uji asas bahasa, tata bahasa, kosakata dan pemahaman asas. Bahagian B pula, yang ni lain sikit. Soalannya cuma 3, tapi markahnya 30. Besar kan? Di sinilah kemahiran anda mengguna dan mengolah bahasa tu betul-betul diuji. Sekarang kita masuk ke jantung kertas ni, soalan tata bahasa. Boleh kata inilah tulang belakang bahasa kita. Kalau asas ni kukuh, yang lain akan jadi lebih mudah. Salah satu topik favourite yang selalu keluar ialah ayat pasif. Apa benda ni sebenarnya? Senang je. Ayat pasif ni dia fokus pada apa yang kena buat, bukan siapa yang buat. Kata kunci paling senang nak cam, cari perkataan oleh. Selalunya ada. Jom kita tengok contoh soalan sebenar. Soalan 11 ni suruh kita pilih ayat pasif. Cuba anda tengok sekejap pilihan jawapan A, B, C dan D tu. Mana satu agaknya yang ada ciri-ciri yang kita baru bincangkan tadi? Jawapannya B. Kenapa? Sebab objek iaitu kereta itu diletakkan di depan. Lepas tu ada kata kerja pasif dipandu. Dan yang paling penting ada frasa oleh ayah yang menunjukkan pelaku. Nampak tak corak dia? Mudah je kan? Seterusnya, jom kita upgrade sikit. Kita masuk bahagian kosakata dan peribahasa. Bahagian ni bukan setakat nak tahu anda hafal perkataan ke tak, tapi nak tengok sejauh mana kayanya perbendaharaan kata anda. Dua konsep yang wajib tahu kat sini ialah antonim, iaitu kata lawan, dan sinonim, iaitu perkataan yang sama maksud. Contohnya, macam soalan 26 ni, lawan kata untuk beransur ialah berhenti. Untuk soalan 27 pula, perkataan yang sama maksud dengan cekap ialah mahir. Ini soalan direct, jadi makin banyak perkataan anda tahu, makin senang nak jawab. Selain tu, jangan lupakan simpulan bahasa. Contohnya, besar hati. Kalau ikut logik, besar, hati. Tapi maksud sebenarnya ialah gembira. Ini memang soalan lazim. Satu tips penting, jangan cuba teka maksud simpulan bahasa secara literal, selalunya maknanya tu tersirat. Okey, kita dah sampai ke bahagian 4, memahami petikan dan komsas. Di sinilah skill membaca anda diuji sepenuhnya, bukan sekadar baca, tapi faham, tafsir dan analisis. Anda akan diberi petikan macam ni, biasanya tentang isu-isu semasa yang dekat dengan kita, macam penggunaan gadget. Bila baca, jangan baca laju-laju je. Cuba tangkap apa mesej utama yang penulis nak sampaikan. Soalan untuk petikan macam ni akan uji kebolehan anda untuk jadi macam seorang detektif, cari bukti dan maklumat penting. Contohnya, soalan 36 ni, dia tanya apa idea utama petikan. Jawapannya memang dah ada dalam teks tu. Penggunaan gadget oleh remaja perlu dipantau. Kuncinya ialah kebolehan anda tapis maklumat dan cari isi yang paling penting. Dan sampailah kita ke bahagian terakhir yang kadang-kadang dianggap macam final boss, bahagian esei. Kenapa? Sebab kat sinilah kita beralih daripada sekadar pilih jawapan kepada membina dan mencipta jawapan kita sendiri.
Jom tengok soalan ringkasan. Nampak macam susah tapi sebenarnya ada formula dia. Pertama, baca petikan dan terus gariskan isi-isi penting. Kedua, tulis draft dulu. Jangan risau kalau tak sempurna. Ketiga, guna penanda wacana macam selain itu atau di samping itu supaya ayat itu bersambung cantik. Dan yang paling penting sekali, langkah keempat. Semak dan kira patah perkataan. Pastikan tak lebih 80. Yang ni kritikal sebab ringkasan anda mungkin cemerlang tapi kalau lebih had, markah boleh kena potong. Jadi sentiasa semak. Satu lagi jenis soalan dalam bahagian ni ialah soalan menyunting. Anda akan diberi satu petikan yang ada beberapa kesalahan bahasa dan tugas anda ialah untuk cari dan betulkan. Contohnya, kesalahan lewah macam kebanyakan para remaja. Kebanyakan dah maksud ramai, para pun ramai. Jadi, guna satu je, kebanyakan remaja. Soalan ni betul-betul uji ketelitian anda. Jadi, apa kesimpulan besar daripada semua yang kita dah bincangkan ni? Senang je. Peperiksaan ni sebenarnya direka bukan untuk uji daya hafalan anda semata-mata. Ia lebih kepada nak uji sejauh mana anda faham dan boleh gunakan bahasa tu dalam situasi berbeza. Faham tu kunci dia. Saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni untuk difikirkan. Selepas kita bedah semua bahagian tadi, pada pendapat anda, kemahiran apa yang paling penting untuk dikuasai? Adakah tata bahasa? Atau pemahaman? Ataupun kebolehan mengolah idea dalam esei? Jawapan anda mungkin akan jadi panduan untuk cara anda buat persediaan lepas ni. Fikir-fikirkan. Selamat maju jaya.